Kali ini kita akan mendaki sebuah bukit di Seremban dan mendapat gelaran Tabur Seremban. Dan bukit ni dikenali sebagai Bukit Kepayang. Jom kita starting point dekat sini Taman Kepayang. Bukit Kepayang. Okey, ni adalah trek mendaki Kita tengok trek ni agak rare. Ada tali yang risau. Untuk newbie sangat susah macam saya. Ada simpang wide. Jadi kita ada pilihan nak ikut sini atau balik sini. Jadi kita ikut jalan sini. Jom. Burung elang sedang berlega-lega menunggu mangsa. Burung elang Bukit Kepayang. Simpang nak ke Loji Air dan ni simpang nak ke Pematang Bukit Kepayang. Kepayang. So kat sini kita starting ke Pematang Bukit Kepayang. Sini kita dapat view belakang ni cantik view Seremban. Dia kat atas lagi jom kita ke puncak Bukit Kepayang. Sayang bukan Kepayang. Jangan mabuk Kepayang lah. Jangan mabuk Kepayang Okey, kita ikut nama Kepayang tu dia asal daripada nama pokok. Pokok Kepayang. Ya, betul. Tapi rasa pokok tu dah ketebang. Dengan nama Kepayang. Dan di sana ada sebuah bukit yang telah gondol. Itulah dia hasil tangan-tangan manusia. Jadi ini hakisan mesti akan berlaku kat sini. Kita sekarang berada tinggi sikit pada paras laut. Kamera aku. Ya. Sekarang sedang berada di Pematang Bukit Kepayang.
sampai simpang Di simpang ni sama kak. Dua-dua pergi puncak. Cuma yang ni lagi senang. Yang ni kita kena pusing. So kita akan ikut sini. Jom. Lagi, ni jalan ke bawah, ni ke puncak. Jom. Okey. Semakin pacak, semakin tinggi. Ada batu-batu dia. Nak habis puncak. Bukit Kepayang. Kepayang bukan Kepayang. Jangan mabuk Kepayang. Sama lah. Okay. Hidup. Oh, patah dia. Jauh patah dia. Mau. Semakin mencanak tracknya. Saya dah makin mabuk Kepayang. Ini sampai ke puncak Bukit Kepayang. Mari kita naik. Dia view-view bukit-bukit lain yang telah pun digondol dan ditebus guna untuk penempatan dan antaranya yang utama highway. Okay, jom. Ewai. Oh, berlari lah kameraman kita ni. Kau makan apa lah? Kurang pewal lah. Oh, ayam boleh pewal tu. Dia ada track turun. Track lain. So sebentar lagi kita akan nampak sampai puncak dan insyaAllah view awesome. Tiba di puncak Bukit Kepayang. Inilah dia Bukit Kepayang. Okey. Inilah puncak Bukit Kepayang. Mabuk Kepayang. Dekat sini kita tengok view yang sangat best. Area Seremban. Okey, dan di sini juga ada di puncak Bukit Kepayang ada bekas kuil lama kuil tinggal yang tidak digunakan lagi. Dan inilah dia puncak Bukit Kepayang. Jom kita ke bawah viewpoint. Bukit ini telah dijadikan tempat rekreasi untuk penduduk. Ini dia masalah utama kita. telah ditebus guna.
bukit ni dah semestinya terdedah kepada hakisan kerana tiada flora yang menutupi permukaan ni. Itu dia kawasan tanah pamah yang telah ditebus guna untuk aktiviti penempatan. Okey. Inilah view paling best yang digelar Tok Nenek Sawangan. Haha. Kita sekarang ada di tepi Bukit Kepayang. Ni view paling best lah. Jom. Ni tempat paling best orang bergambar kat sini. Ha, okey jom aku ambil gambar kau. Okey. Ni adalah kawasan Bandaraya Soromban Nogori 9 boleh nampak tu kat sana tu boleh nampak manjaran Gunung Datuk, Gunung Angsi. Ni view sempat lah. Malam kalau lepak sini memang awesome. View memang cantik. Okay. Jadi orang Soromban yang pergi tabur tu pergilah kat sini. Ini curam bawah ya, tapi bawah ni pun telah ditebus guna. Digunturkan untuk mungkin aktiviti penempatan sebelum ni. Itu dia antara puncak-puncak yang dapat kita lihat dari sini. Ni kita dapat perhatikan seekor burung elang tengah berlega-lega cari mangsa. Dia elang berbulu coklat. Okey, dipercayai habitatnya berada di sekitar Bukit Kepayang. Situ. Oh, pokok tu nampak pokok tu. Itu dia. Oh, situ dia punya sarang dia. Ya, itu dia burung pemangsa yang paling digeruni oleh burung lain. Kita sekarang melayan view di puncak Bukit Kepayang. Kita menampak bandar Seremban. Ini dia landscape Seremban yang telah ditebus guna untuk penempatan dan lain-lain tujuan.
Ini antara pokok-pokok asal yang terdapat di puncak Bukit Kepayang. Ya, lawa bunga dia. Masih dia berbuah. Ini ada satu buah warna pink yang masih dikekalkan sehingga hari ini. Antara pokok-pokok asal yang berada di puncak Bukit Kepayang yang masih ada sehingga ke hari ini. Lawa bunga dia, warna kuning. Ya, ini spesies pokok yang dah mati. Ya, kita sekarang berada di atas Bukit Kepayang. Kita tengah menyakai di Bukit Kepayang. Okey. Ya, akhirnya kita berjaya juga menjumpai Pokemon kat sini. Nah, ini ada hotspot Pokemon Go Kat sini ada Pikachu. Itu dia. Jom. Tunggu. Hai. Mabuk kebayang aku. Okay. Kita sambung lagi pendakian di sekitar puncak Bukit Kepayang. Macam Bukit Tabur. Mana view Seremban 2. Itu dia. Penempatan di Seremban 2. Ambil apa tu, Bu? Video Alright. Okey. Ini adalah pemandangan kawasan Seremban 2. Ya. Semua baik-baik. Seremban 2. Tu sana masjid. Itu masjid Seremban 2. Seremban ni. Tu Jasco. Jasco, yang tu Maidin. Mana Maidin? Tu. Oh. Ni apa ni highway. Itu dia. Kawasan yang telah ditebus guna Nak untuk campsite sini boleh? penempatan. Oh, ini tempat terang menderang ni. Itu dia bukit yang telah ditarah, ditebus guna untuk tujuan-tujuan tertentu. Alright. Okey, jom. Highway tak laba kan? Itu dia highway Lebuh Raya Utara Selatan. Boleh dilihat daripada puncak Bukit Kepayang. Saya sekarang tengah memerhatikan sarang burung elang di sekitar pokok ni. Besar. Tapi tak kelihatan. Mungkin dia tengah bersembunyi. Ya, burung elang jadikan pokok ni sebagai tempat dia tinggal. Sebab pokok tu tinggi dan besar di puncak pokok. Okey, sekarang kita akan menuruni daripada Track lain Track turun. Sekarang kita akan tembus ke Sadiah bawah. Ni jauh sikit lah. Nak sejuk. Tak ada sejuk.
Okey, so kita berada di bulatan bersih. Dipanggil bulatan bersih. So kat sini bulatan banyak track So kat sini ada pondok kayu yang agak rare. Kita boleh lepak di sini. Jom. Buat sikit lah. Okay, kita sekarang menurun ni daripada puncak Bukit Payung. Kita lepak dulu. Lepas. Santai. Dia dah santai ke? Main video ni? Ya. Kamu tak? Jadi kita akan terus. Payung. Hampir turun daripada puncak Bukit Payang. Payang masih lagi ada sekarang. Okey. Okey, kita akan Nampak gambar track? nampak. So, kita ikut jalan ni. Acak. Sampai atas. Gambar. Okey. Alright. 3, 2, 1, action. Okey, dah. Okey, jom. Kita naik sampai ke atas. Tak payah, turunlah. Okey. Jom. Kita menuruni Payang. Jom. Kita baru merasa sikit dah. Dah, kita akhirnya telah tiba hampir dengan starting point. Alright. So dalam kita tamat hari ini. Kita dah selamat turun dari Payang dengan sangat hardcore. Hardcore sangat. Bawa Payang. So kita balik.